Ini Muhammad Luqman tengah tidur. Sebabnya tadi Allah kawan ayah dua orang tu datang. Betul Luqman pun? Dia macam itulah Yasin. Itulah yang dia tidur tu. Kalau yang ni Muhammad Yusuf dengan tidur. Ni Ismail. Tadi dia dah tidur dah, tapi dia bangun dah. Dan ini pula cerita rentah. Ni senyum malalala. Yang ini tilam Ismail masa Ismail kecil-kecil. Ibunya masukkanlah Ismail kat tilam. Dan kat sini lah. Agaknya lah. Best. Ni. Kenapa deh? Ni. Hai. Hai. Tak boleh lah. Ini pintu rumah. Pakai nampaknya coklat. Yang itu pokok apa entah, dia dah cakap dah. Tapi saya tak tahu dah agaknya. Kalau yang kat situ tu pokok bunga. Pokok buah lah. Ni barang-barang tu nak buat rumah. Ni Doraemon. Ni pula Ismail. Ni sudah saya. Ni kuih-kuih lah. Ni kuih apa entah. Lalu tisu. Alamak. Tak ada bateri dah.